Selamat pagi Malaysia. Kita kini sedang menyaksikan satu pergaduhan yang sangat besar antara sektor makanan dan juga sektor biofuel. Semua gara-gara isu food fuel dilemma dan palm oil price war. Di belakang saya, kita sedang menyaksikan ketegangan yang berlaku di antara kedua pihak kerana mereka berebut mendapatkan bekalan minyak sawit yang semakin terhad. Untuk laporan langsung di lokasi, kita bersama wartawan lapangan, Faris. Silakan Faris. Terima kasih Anissa. Saya kini berada dalam lokasi di mana kita dapat melihat pertembungan antara food industry dan biofuel industry. Di belakang saya, pihak industri dan pihak industri dan makanan sedang berebut untuk obtainkan minyak palm oil masing-masing. Kamu ni kenapa ni? Kau tengok ni, dia fikir biodiesel lepas burger, palm oil ni. Orang nak makan kan, orang nak buat pisang. Mu nak tenaga untuk motor lah. Bro, renewable energy bro, biodiesel. You need that bro. Kalau kau tak ada tu macam mana kau nak gerak kereta? Kita nak kereta gerak lah. Tapi apa, kita program makanan. Makanan nak hidup, nak survive. Minyak masak tu kerajaan boleh bagi subsidi. Apa ada nak guna kita punya pula? Makanan lagi penting. Makanan bukan kumur je. Makanan dah belum kumi. Yang miskin. Siapa miskin yang kaya semua. Apakah kita step by step hasil? Cuba tenangkan diri. Breathe in, breathe out. Tolong beritahu saya, apa yang berlaku? Apa pendapat anda? Pendapat saya, ni harga palm oil ni dia yang di pihak biodiesel dia nak beli. Dia nak beli dengan harga tinggi. Kami ni dekat food sector ni beli dengan harga mahal lah terpaksanya. Terpaksa sebab dia nak rembat semua palm oil ni. Kami nak makan dah tak ada lah. Bila dah harga tinggi sangat. Oh, okey, baik. Terima kasih. Manin, dari perspektif anda pula, bagaimana pula dari perspektif industri? Sekarang ni, industri bukan senang-senang je nak ambil biodiesel untuk korang. Kita bukan je nak minat masak tu sebab apa kita nak kacau korang. Tapi bukan. Sekarang ni biodiesel tu, kita nak jana kerajaan. Nakkan jana kerajaan. Ada mana dah B20, B30, B40. B40 tu bukan. Tak, sekarang ni masalahnya biodiesel tu boleh jana kerajaan. Maka, maafkan saya. Harga dekat luar negara tu dah mahal. Makanan merangkumi semua. Okey, baiklah, daripada kedua-dua pihak telah jelas hati boy. Apa buat kita mesti tahu makanan bukan enjin tu manakala kita sebaiknya apa kita perlu dengan hijau perbezaan global yang tinggi tu pula itu bapak tak belajar CPO Create Palm Oil. Terima kasih Faris atas laporannya agak dramatik. Okey, itu saja segmen kita untuk berita kali ini. Kita berada ke berita yang seterusnya. Berita ni pasal apa tu? Aku tak faham. Entahlah, seorang nak masak, seorang lelaki nak buat minyak kereta. Entahlah, drama lah Malaysia ni. Ya tu.